Fuyo, launch buat style main game Ini dia iCar, jenama SUV compact bergaya off-road BEV dari Chery akhirnya tiba di Malaysia. Ada dua model yang ditayangkan di Malaysia Auto Show 2025 ni, iaitu V23 dan juga O3, iaitu model pertama yang dijangka lancar buat iCar di sini. Menariknya, tempahan O3 sudah pun dibuka dengan anggaran RM145,000 untuk two-wheel drive dan RM155,000 untuk all-wheel drive. Dia panggil IWD lah. Yang tempah dekat acara ini pula dapat model skala iCar O3. Wow, dari segi specs, versi two-wheel drive ni guna motor belakang 184 PS 220 Nm torque dan bateri LFP 65.7 kWh. Jarak pandu dia 426 km NEDC. Variant IWD tu pula datang dengan bateri 69.8 kWh sekali dengan motor depan. Hasil dia output jadi 279 PS 385 Nm torque. Variant ni boleh pergi 418 km. Melalui DC 80 kW pada iCar O3 ni, cas dari 30% ke 80% hanya ambil masa 30 minit je. Dekat Auto Show ni, mereka tayang juga O3T, iaitu versi lebih ranggi dan edisi Black Phantom di atas pentas utama tadi tu. Tapi yang paling cun kat sini sebenarnya model V23 yang warna orange ni lah, sebab dia lagi stylo dan nampak retro sikit. Menarik tak iCar ni? Masih nak gym ni?